tolong aku tak? Kerja aku banyak pending lagi. Tapi aku nak balik lagi ni. Boleh tak tolong buatkan? Jangan Anis Okay. Nanti aku bantu kau makan. Thank you. Hello, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Anis. Lajunya angkat call Mak. Dah balik ke tu? Belum. Anis dekat office lagi ni. Kerja banyak jugalah. Kenapa Mak kau tiba-tiba balik? Mak sihat tak? Mak Alhamdulillah sihat je. Saja je nak call anak Mak ni. Tapi kamu jangan lupa jenguk-jenguk rumah ayah kamu dekat kampung tu. Itulah Mak. Anis memang ada plan pun nak balik. Cuma kerja banyak sangat lah. Tapi tak apalah, nanti Anis cubalah untuk usahakan balik juga. Yelah. Kalau sempat kamu baliklah. Sebab Mak pun beraya ke kampung ayah tiri kamu ni. Yalah. Nanti Mak kirim salam kat keluarga Mak. Tak apalah Mak. Anis nak sambung kerja dulu. Banyak juga ni. Nanti apa-apa Anis beritahu Baiklah. Jaga diri elok-elok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anis. Assalamualaikum Anis. Pak Mael, salam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Awal balik ni? Mana ada awak Pak Mael? Lagi pun Anis dah lama dah tak balik kampung. Lagi pun kan nak raya. Pak Mael, Aiman mana? Aiman. Tahulah budak tu dia keluar kot, pergi bazar kot. Ya ke? Sekejap Pak Mael. Hello? Oh ya, jom. Okey. Pak Mael, maaf sonik dulu. Boleh. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahuwal khallaqul alim. Assalamualaikum. Anis dah sampai. Waalaikumsalam. Ya Allah, Anis. Ya. Kenapa dah ni balik tak beritahu ayah? Saja ya. Kalau Anis beritahu, surprise lah nanti. Tak apalah, yang penting Anis dah sampai. Lama benar tak tengok Anis ni. Lama sangat ni tak balik. Ni Anis dah balik ni, ayah tengoklah. Bukan ayah yang comel ni pas-pas. Dah lah ayah, kenapa sedih-sedih? Anis dah balik pun nak sedih ke? Tak adalah, ayah tak sedih. Anis tengok muka ayah sedih ke? Tak kan? Tak. Cuma Nis, ayah nak pesan sikit lah. Nanti Anis selalulah balik rumah ni. Walaupun rumah ayah ni tak seberapa sangat. Ayah tahu sejak ayah berpisah dengan mak kamu, Anis jarang balik sini. Tapi Anis kena ingat, ayah kan ada. Tapi nanti kalau ayah tak ada, ayah nak Anis sekali balik-balik sini, boleh? Ya, ayah ni, apa cakap macam tu? Anis ni jarang balik bukan sebab Anis lupa pasal ayah. Tapi kerja Anis banyak saya. Yalah ya, Anis tak suka lah ayah cakap macam tu. Yalah. Ayah cuma pesan je. Ni, Anis bawa beli apa tu? Jeng. Apa nah, ni? ambil lah. Untuk ayah? Buka lah. Baju Melayu. Cantik tak? Cantik. Baju Raya Anis pun sama colour warna ni. Ya.
kita bolehlah macam-macam. Cantik kan? Pandai Anis pilih ya. Ni dah pukul berapa dah ya? Ayah berbuka makan apa? Tadi ada lebihan sahur pagi tadi. Ayalah, ayah. Tapi tak cukup lah. Sebab ayah tak tahu Anis nak balik. Ya ke? Tak apalah. Anis pergi bazar lah ya. Anis pun nak beli kopi juga ni. Ayah rehatlah dulu. Anis belilah lauk berbuka sekali ya. Yalah. Dah lah. Ayah pergi rehat. Jom Anis pergi dulu ya. Ayah rehat tau. Bye ya. Anis. Aiman. Lah. Kau bila balik ni? Aku baru je sampai tadi. Terus datang bazar nak beli baju Ada. Lama tak nampak kau Makin sihat. Tak, kau tu yang lama tak balik. Kita lah jumpa pun sejak... Anis, Aiman. Udah, kau pun ada. Buat apa? Ada ni lah tengah cari juara berbuka. Kau ni kan, nak masuk tu cuma bagi salam sikit. Terkejut aku tahu tak? Korang dua ni kan, dari dulu gaduh. Tu je. Kahwin tahu lah. Dah. Aku nak beli kopi. Ayah aku dah tunggu kat rumah. Nanti Raya datang rumah tau. Bye. Dah azan. Allahumma salli wa bika amanna wa ala rizqika aftana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nikmatnya minum kopi buka puasa. Makan ya. Sekejap ah. Ni Anis beli dekat bazar tadi. Anis jumpa kawan-kawan Anis semua. Ayah tahu tak? Sebab ayah lah Anis dah minum kopi. Ayah ingat tak? Dulu Anis mana minum kopi kan? Ya, ayah ingat dulu. Memang Anis tak suka minum kopi. Ayah suruh Anis minum kopi ni. Cuba, mesti Anis suka. Ayah tak minum sangat pun. Ni, cair nanti tak sedap ya. Makanan pun ayah sentuh sikit je. Taklah, ayah rasa perut ayah ni tak sedap lah. Masuk angin dekatnya. Ya ke? Tak apalah, cerita ni simpan dulu Betul ayah tak nak dah? Ya. Yalah. Nanti kalau ayah nak, ayah beritahu Anis boleh panaskan dulu. Lepas tu, air tu kalau ayah simpan dulu nanti boleh minum lepas kawin. Letak dulu dalam peti ais. Tak ya? Ya? Lah, ada pasal bilik ke? Tak simpan pun air. Rugi je dah lah sedap. Assalamualaikum. Pak Mail lah ya. Sekejap ya. Waalaikumsalam. Nah, Pak Mail. Tak, tadi ada pergi pekan. Nampak kedai kopi ni teringat Anis suka minum kan? Lah, terima kasih lah. Sekali, ada lemang juga. Lemang pun ada lah. Macam tahu je Pak Mail. Yelah, hari ni tak sempat nak pergi bazar. Hanya nak kemas rumah lagi. Yelah nak tu. masak untuk esok. Lah. Esok dah raya je tak? Ya. Tengah buat apa tu? Ada tengah buat ketupat dengan ayah. Dengan ayah? Yelah dengan ayah. Lah, tapi dah naik atas kot. Pak Mail, nak ketupat tak? Ada yang dah siap. Tak apa. Tak apa. Pak Mail tunggu sekejap Anis bukakan. Okey? Sekejap. Terima kasih Pak Mail. Sama-sama. Nah Pak Mail. Tak banyak tu adalah sikit. Ni kalau tak cukup esok datang raya makan lagi. Anis okey? Kenapa Pak Mail? Anis okey je. Muka Anis nampak macam sakit ke? Tak adalah. Terima kasih. Ayolah. Okey, nanti makan dengan family. Balik dululah. Okey, Pak Mail. Okey, Assalamualaikum. Sama. Salam. Ya, baju ayah Anis dah iron ni. Nanti ambil je kat sini. Anis siap dulu tau. Nanti ayah ambil je. Ayah. Ni Anis masak semalam.
Siapa je nak makan? Ada rendang. Ni, ketupat kita buat semalam ya. Lepas tu, ada juga lemang Pak Mak Ain dia bagi semalam ya. Ayah kenapa diam ni ya? Ayah okey tak? Ayah nak apa Anis ambilkan? Tak apalah. Anis makanlah. Ayah tak lapar. Apa yang merepek ni? Takkanlah tak lapar. Semalam pun ayah makan sikit je. Cepatlah. Ayah nak apa Anis ambilkan? Tak apa. Anis makanlah. Ayah ni dah kenapa? Semalam Anis beli pun, ayah makan sikit je. Ni boleh pula ayah cakap tak nak. Apa masalah ayah ni? Nah. Ayah makan. Tak apa ni. Makan. Makan ayah. Makanlah. Ayah! Anis? 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 Kenapa ni? Ayah ada. Ayah ada. Ayah ada. Semalam Anis buka dengan ayah. Anis buat ketupat dengan ayah. Pak Mak Ain sendiri nampak kan semalam. Ayah ada. Anis, saya tahu apa yang Anis rasa. Saya faham sangat. Anis, ayah awak dah tak ada 2 tahun dah. Awak kena terima kenyataan tu. Hello, Mak. Assalamualaikum. Tapi kamu jangan lupa jenguk-jenguk kubur ayah kamu dekat kampung tu. Tahulah budak tu dia keluar kot, pergi bazar kot. Ya ke? Sekejap Pak Mak. Hello? Ya Anis, kehilangan tu memang satu benda yang cukup berat. Tapi awak kena cuba reda Anis. Anis sebab salah banyak dengan ayah. Anis rindu sangat kat ayah. Anis rindu sangat-sangat. Dah. Aku nak beli kopi. Ayah aku dah tunggu kat rumah. Ya, bukan ayah dia dah meninggal ke? Tengah buat apa tu? Dia tengah buat ketupat dengan ayah. Dengan ayah? Yelah dengan ayah. Tu. Rasa yang ikut ni ayah ambil masa sini. Betul-betul. Tu dah jadi dah. Ayah makan Tak apa, ayah makan. Makan. Ayah makan. Makanlah. Ayah! Lepas tu kita biarkan je. Tak ada apa yang kita boleh buat untuk ubah benda tu semua, Anis. Terima kenyataan. Teruskan kehidupan. Boleh, Anis kuat. Terima kasih, Pak Mak. Tak apalah, Anis. Pagi-pagi raya ni, kita cari balik semangat kita. InsyaAllah. Thank you, Aiman. Untuk Anis. Anis, kau nak yang mana?